Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, aku ada buat siri mengenai motosikal SYM ADS-TG yang aku pakai ini. Jadi jangan lupa tekan button subscribe dan button loceng untuk notification. Hari ni aku nak pergi hantar servis motor aku ni. Aku nak tukar minyak hitam, filter. Lepas tu aku nak tanya, mileage aku ni dah dekat 12,000. 12,000 ni dah kena servis CVT ke tak? Jangan nak tanyalah. Sebab rata-ratanya ramai je yang diorang dah buat, diorang buka, tak ada masalah dengan CVT. Ada yang pakai, yang tak servis pun diorang pakai sampai 19,000, 21,000 km. Belting pun masih okey. So just nak tanya je lah, perlu ke tak nak servis? Kalau perlu, modal sikit lah. Sebab kalau servis, selalunya 2 botol minyak hitam, oil filter dalam 100 lebih lah. Mungkin kalau servis CVT tu, sebab upah dia aku rasa agak mahal. Sebab nak servis CVT motor ni, dia nak kena buka bahagian exhaust belah kanan ni, baru dia boleh buka dia punya CVT tu. Jadi nak cerita sikit baru-baru ni, aku ada buat satu posting dekat Facebook. Posting tu macam controversial sikit lah. Sebab tajuk dia aku letak motor China tak tahan, macam tu lah dia punya tajuk tu kan. Sebenarnya pasal aku nak ceritakan yang ada seorang brother tu, dia nampak pakai motor ni. Lepas tu dia tanya lah, ni motor China ke bang? Tahan ke? Dia tanya macam tu. So aku cakap lah, ini bukan motor China bang, ni motor Taiwan. Tapi kalau nak kata ketahanan, aku boleh katakan sekarang ni semua motor sama je. Teknologi daripada China pun bukanlah macam dulu. Sekarang ni dah lebih baik. Bukan aku nak angkat bakul ke kan, tapi ini kenyataan lah. Bila aku dah pergi sendiri, hilang, dan aku dah tengok sendiri keadaan dekat sana tu kan, dia orang memang menjaga kualiti lah, berbeza lah daripada yang dulu. Tapi dekat kilang tu pun sebenarnya dia ada 2 section. Satu section tu yang memang untuk kualiti punya lah, dan satu lagi section tu yang memang kilang kicap punya style. Yang memang dia buat motor made to order. Mana korang boleh, itu bahagian yang motor, orang kata motor China tu kan, yang dekat situ lah kilang dia. Yang mana kalau korang nak buat sendiri motor brand korang, korang nak letak logo korang sendiri kan, korang boleh order kat situ. Minimum rasanya dalam 10 biji macam tu. Dia boleh letak lah dekat kulit enjin tu, logo lah apa semua, nama ke. Tapi yang bahagian kualiti, yang brand dah ada nama ni, so biasanya memang dia jagalah kualiti, SOP dia apa semua. Dan lepas tu bila kualiti semua dah jaga, berbalik pula kepada cara penjagaan. Kalau tak pandai jaga pun sama je. Pakailah motor apa pun, motor Jepun ke, motor China ke, motor Conti ke, kalau tak jaga maintenance pun tetap akan rosak juga. Buatlah macam mana pun kan. Gambar baru ni pun dekat Malaysia Bike Show 2026, boleh tengok lah. Memang show tu dipelopori oleh pihak MPOS lah. Aku sedikit kecewa juga dekat event tu, sebabnya brand-brand lain tak turut serta. Sebab nama pun Malaysia Bike Show, maknanya nama tu nama yang besar lah tu satu event ni. Tetapi kalau dia dimonopoli oleh satu brand je, memang nampak macam brand lain ni macam nampak lemah lah kat situ. Sebab dekat situlah time orang nak tengok depan mata motor-motor yang diorang nak beli tu kan. Kadang diorang nak tengok depan mata. So event-event yang macam ni lah yang buatkan diorang boleh tengok motor tu dengan lebih dekat, nak pegang, dia nak rasa duduk. Mungkin dekat situ lah yang brand-brand ni boleh dapat sale kan, yang mana yang nak beli motor. So agak rugilah. Sebab aku tengok pun MPOS memang all out dekat hall A, dekat hall C yang ada Kawasaki pun dia tak display sekali dia punya Modenas. Ada Honda pun dia tak letak semua model dia, certain je. Ada KTM dan Zontes. Yang ada Yamaha bukan daripada Hongyong Yamaha lah. Tu aku tengok GT Max, Suzuki pun daripada dealer. So agak sayang tak semua brand ada. Sekejap lagi nak sampai, nak servis, kita nak tengok dah perlu servis CVT ke tak. Lah apa traffic light ni panas ni. Baca pun sekarang ni memang panas lah. Dia tak menentu Kadang tengah hari macam ni panas. Macam ni pukul 11 lebih kan, tiba-tiba kan petang sikit hujan. Assalamualaikum.
Servis. Ni mileage dah lepas 10. Nak kena check ke CVT? Biasanya 10 CVT lah. Kan? Tapi hari ni saya tak akan nak buat. Tu takut nak kena Saya boleh buat. kena book dulu lah. Mesti macam tu lah. Ke tunggu 15 nanti? Ni dah 12. Ya King, masih pulas. Masih Okey je. Tak ada apa. Tak ada apa. Ha. Kau apa nak try dulu ke? Boleh. Ha. Okay bang, terima kasih. Wish, penuh jalan ini semua nak ambil budak sekolah ni. Oi, bersimpang siu. Alright guys, so settle service. Tadi dia kata dia dah check. Sepatutnya 10,000 tu memang kena check lah dekat bahagian CVT tu. Tapi tadi pun dia pun kata tak cukup orang buat. So maybe kena buat next lah. Next service dalam 15,000. Tu pun aku kena booking awal lah. Sebab proses dia memang makan masa sikit. And then dia dah try tadi test motor ni bawa, katanya masih okey lagi punya CVT, tak ada rasa bergegar ke apa. So maknanya mungkin dia punya U-clip ke, dia punya spring roller apa semua masih okey lah tu. So next lah 15,000 nanti baru buat. Mana semua ni buat kereta bersimpang siu. Korang ni jangan buat kereta lah. Rasanya buat motor je. Nak main selit-selit macam ni, dah tersempal dah kat situ. Macam mana? Mencabar betul lah kajang ni. Dan aku punya lampu check engine masih menyala sebab exhaust. So itu nantilah aku reset balik. Alright, so settle service ni. So settle lah video untuk kali ni. So jadi kalau korang ada sebarang komen nak tanya apa-apa pasal motor ni, so korang boleh komen, aku cuba jawab mana yang aku mampu. Alright, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kejadah lagi semua kat bawah tu. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.